Apa tu selamat datang? Mr. F, thank you Hadi. Sikandi, thank you Shailai. Selamat datang. Saya dari Palestina. Okey, baik. Waalaikumsalam. Jakfar, hai. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 bersamaan dengan 30 Zulkaidah 1446 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 69 mata memandang. Alhamdulillah, live JKR hari ini masih lagi bersiaran langsung di live Menteri Agama JKR iaitu Ustaz MYU Legend. Sebelum live dimulakan, bicara santai sebelum bicara santai ataupun live pagi tadi dimulakan, DJ Nur Hayati telah memutarkan lagu Syairmu Rinduku. Alhamdulillah, dan Presiden JKR iaitu Abah Haji masih lagi berada di luar negara atas urusan bisnes, turut hadir di live Ustaz MYU bertanyakan khabar dan berkongsi rezeki. Alhamdulillah. Dan bicara topik hari ini, perkongsian ayat tentang sabar, perkataan yang senang diucap tetapi sukar ataupun susah untuk menerima jika berlaku sesuatu perkara. Dan pagi tadi, Waalaikumsalam, bersama yang memberi salam, Ustaz MYU ada memberikan sedikit orang kata menerangkan ataupun menceritakan sedikit kisah daripada kisah Saidina Umar yang tidak dapat menerima atau tidak percaya ataupun tidak dapat menerima kenyataan ketika mendengar berita Nabi Muhammad SAW telah pun wafat. Beliau mengeluarkan atau menghunuskan pedangnya jika sesiapa berkata tentang hal demikian, kerana terlampau sayangkan Rasulullah SAW. Dan akhirnya Saidina Abu Bakar As-Siddiq memujuk dan memberitahu agar beliau menerima berita ini dengan sabar dan redha. Maksudnya terima kenyataan ini. Itu sedikit kisah tentang Saidina Umar pagi tadi, dan bacaan Al-Quran dan terjemahan yang dibacakan oleh Uni Dini yang berada di dalam kotak iaitu surah Ali Imran ayat 200 yang maksud artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan ayat-ayat ini yang telah disebutkan menegaskan bahawa setiap kesulitan pasti diiringi dengan kemudahan. Seorang Muslim harus selalu memiliki iman dan kepercayaan bahawa Allah akan memberikan pertolongannya. Oleh kerana itu, orang yang bersabar akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada juga bacaan kedua daripada bacaan Al-Quran daripada Almah daripada Almah iaitu dari surah Az-Zumar ayat 10. Dan ertinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Iaitu Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan seseorang hambanya. Setiap manusia ada ujian masing-masing yang berbeza dan jalan penyelesaiannya juga berbeza. Ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka keimanan itu membawa jiwa kepada kesabaran dalam menghadapi ujian kehidupan. Itulah sedikit orang kata terjemahan ataupun bukan terjemahan, huraian untuk ayat itu. Dan pagi tadi kita ada pesanan daripada Ustaz MYU Legend kita buat semua ahli GKR 2.0. Setiap orang pasti mempunyai ujian masing-masing. Setiap orang mempunyai cara masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan makhluknya. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Solution Setiap manusia kita yang ada masalah ni
pasti ada solutionnya. Sahabat yang baik itu, dia yang selalu ada di saat kita susah dan senang. Kita dikumpulkan dalam family yang sama, iaitu family JKR ini, dengan latar yang berbeza, tetapi dengan tujuan yang sama, iaitu mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangilah setiap orang di sekeliling kita, jiran tetangga, sahabat handai, pemimpin dan masyarakat di sekeliling kita. Setiap nasihat bukan hanya didengar, tetapi ambillah iktibar dan janganlah berputus asa. Sifat amarah, dengki, iri hati, batu api hanya akan merugikan diri sendiri. Berimanlah kepada Allah, sesungguhnya Allah sentiasa ada, dan jangan bergantung rezeki dengan manusia. Kepada ahli keluarga JKR, salinglah berpesan dan salinglah menasihati agar hubungan ukhuwah yang terjalin dalam suasana yang baik, sentiasa dalam suasana yang baik. Itulah sedikit pesanan daripada Ustaz MYU Legend pada hujung live, dan doa penutup dibacakan sendiri oleh Ustaz MYU Legend mengakhiri live pada pagi tadi. Alhamdulillah, petikan dan suntingan ini daripada Kak Nah dan juga Siti Sharifah. Alhamdulillah. Dengan itu berakhirlah liputan aktiviti daripada family JKR pagi tadi, yang mana live JKR pagi tadi. Kita tim berita, tim jurnalis ambil info daripada live pagi tadi, dan saya edit, kita edit dan kita bacakan pada malam ini. Dan untuk pengetahuan semua, VTT JKR VTT JKR yang kita VTT drama pendek tu, mempromotkan drama pendek keluaran JKR tu, telah pun ahli-ahli yang telah membuat yang upkan VTT tu seramai setakat ni 71 orang. Mantap, alhamdulillah. Semoga kita dapat war-warkan lagi war-warkan lagi kita punya pertandingan yang dikeluarkan oleh JKR untuk semua ahli JKR dan untuk semua yang mempunyai akaun TikTok. Boleh menyertai. Tak tertumpu hanya kepada kita punya family sahaja. War-warkan lagi, insyaAllah. Mana yang berminat boleh join. Mana tahu kan rezeki. Dan kita dalam JKR tidak pernah pilih bulu. Sesiapa saja yang layak akan menjadi juara, walaupun bukan daripada kalangan ahli keluarga JKR. Okey, sebelum mengakhiri berita pada malam ini, jika Kak Ayang ada sedikit kata-kata mutiara, silakan Kak Ayang. Kita berikan peluang kepada Kak Ayang. Waalaikumsalam Zulfa. Kak, stiker saya dekat mulut saya ke Kak? Tapi Kak Ayang nampak sama ya. Atas. Okay. Okay, makasih Fira. Assalamualaikum semua yang mana yang baru hadir daripada kalangan JKR ataupun sahabat-sahabat yang baru hadir. Terkadang kita terlalu sabar menjaga sikap agar tidak menyakiti hati orang lain, tetapi orang lain tak pernah fikir untuk menjaga hati kita. Inilah hidup. Kita yang menjaga, kita pula yang tersakiti, dan dari hidup kita belajar bahawa tak selalu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kebaikan belum tentu akan dibalas dengan kebaikan manusia, tapi keikhlasanmu akan dibalas lebih daripada yang kau kira oleh Allah. Kesimpulannya, percayalah, di saat kamu ikhlas dengan keadaanmu, di situlah Allah merencanakan kebahagiaan untukmu, insya-Allah. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih Kak Ayang atas kata-kata mutiara. Semoga yang kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Kak Ayang dan juga berita yang disampaikan oleh saya pada malam ini dapat memberikan manfaat pada semua yang mendengar, walaupun bukan daripada ahli keluarga JKR. InsyaAllah, yang mana yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang kurang tu daripada saya, dan saya memohon ampun dan maaf jika tersalah kata, tersalah ayat. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok pagi di live Ustaz MYU Legend, kerana Presiden JKR masih lagi berada di luar negara, dan juga kita berjumpa esok malam. Esok malam untuk berita terkini JKR. Okey, Kak Nani, thank you. Sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini, saya putarkan single kedua JKR International, iaitu
Cinta Sebenar daripada Fendi James, yang mana pertandingan drama pendek ni perlu menggunakan